T15 wireless speaker daripada YOLO Mode, EF card playing, lepas tu Type-C port, lepas tu TWS wireless stereo. Bateri dia pun 1800 mAh. Weh, besar betul bateri dia. Perlu charge hingga 2 jam. Mesti tahan lama ni. Inilah dia speakernya. Weh, cantik gila guys. Ni aku pilih warna biru, dia ada warna hitam, ada warna putih. Dekat atas ni ada butang-butang dia macam butang on, butang volume, butang mode. Lepas tu ada tali dia. Tali dia adjustable, boleh buat macam ni. Lepas tu sini tempat masukkan dia punya charging dengan TF card. Lepas tu sini speaker dia, dia stereo, so semua ni berfungsi. Connectkan dengan Bluetooth. Nanti kalau korang berminat nak beli, aku dah sediakan dekat beg kuning.